pemain UPM kategori kuadran beregu iaitu double dan kuadran pada hari ini. So harap-harap mereka ada sinar untuk pertandingan akhir hari ini, dan lepas tu kita akan shoot balik ke Kuala Lumpur. Alright. Kita untuk menghadapi perlawanan final sekejap lagi kategori beregu. Yang ni UPNM. Okay. Perlawanan akhir. Alright. Okay, pemain-pemain tengah warm up. Sekarang ni jam 8.38 pagi. So perlawanan akhir akan bermula pada jam 9 pagi kategori beregu ataupun double. Jadinya kita akan lihat sedikit aksi melibatkan pasukan UPM dan UPNM di Sikit World Kejohanan Varsity Sepak Takraw League. Dia bukan masalah tu ni, Messi kau tengok tu besar-besar, saya nak pula bola Messi. Hadirin sekalian, seterusnya dipersilakan barisan tetamu kehormat kita diiringi oleh Encik Muhammad Razif Dimiden. Baik. Pas. Ubi sudah kena. Hai. Oh, jadi sekarang juga. Aku ini analisis game, untuk analisis game. Analisis game. Dekat last caption last video, tak ada kena mengena, hidup dan mati, itu je. Close. Baik. Naik. Gapat. Hey! Say! Out! Yes. Go!
Okey. Ayun. Ya. 16-15 ke? 16-15. Okey, satu. Habis game kita lepak kat Bisui, kat dalam UMT ni. Ambil angin kejap. Saya buat Super Boba Sunday. Tak. Dah buka apa ada biskit. Kita tengok. Tak. Antara regu UiTM versus UPSI. Set kedua. Okey, kata-kata sikit. Kau ni tak habis main BB kau. Jangan dekat boleh tak seram? Jauh. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemain-pemain yang main. Rezeki saya hari ni, saya tumpah rezeki bawah. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah saya akan usaha lebih baik untuk masa akan datang. Terima kasih. Tempat ketiga dan tempat kedua. UCA. Ajuat kata-kata sikit. Ni gerakan tu, ada button ni. Okay, so kalau dia tak ada rezeki, naik sekut si bapak. Itu saja. Okey. Kata-kata sikit, kata-kata sikit. Hari ni kita orang kalah. Siut ke. Ayu tak bagi kata-kata. Susu. Sujud. Kata-kata mijah sikit. Alhamdulillah, kami masih menggagal kejuaraan di acara berani. Okey, ni legend kita. Bagi kata-kata sikit. Cepatlah, seorang satu. Cepatlah. Cepatlah Baram. Tengok barang. Kapten kita. Okay, pertama sekali syukurlah untuk sekat dua pun. Macam bodoh. Kenapa? Okey, Azib pula. Aku okay. Assalamualaikum. Walaupun saya U lain, tapi nama saya ada. Tak ada. Okey, mohon penerima hadiah untuk berbaris. Adik-adik semua, Apa ni? mohon Satu. berbaris. Okey, mohon berbaris mengikut susunan yang telah diaturkan. Mohon berbaris. Baris. Kita nak start majlis.
Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan Majlis Sukan Tak kena cakap dah. Negeri Terengganu. Okay, Yang mulia Assalamualaikum. Saya Abdul Rahman, Walaupun saya bukan dari PM, Persatuan Sepak Takraw Negeri Terengganu. Hanya diucapkan kepada saudara Muhammad Adi Shah Putra Muhammad Rizwan dari Politeknik. Dan yang terakhir yang diumumkan pemain terbaik bagi kategori antara dulu kejohanan VSL Circuit 2026. Tahniah ucapkan kepada saudara Muhammad Nabil Afiq Muhammad Nasir dari UITM. Aman ni dapat 100 tambah 2. belajar ke, cinta ke, suka ke, whatever, mindset kita ni. So, sebenarnya kalau tengok cara diorang pemain yang diorang ada, diorang ada ke, korang bukan tak ada. Kita akan bergerak balik ke KL semula. So kita tunggu budak-budak ni makan dulu. Okay, kita makan dulu. Kita akan bergerak balik ke KL sekejap lagi. So sekarang tepat jam pukul 3.45, lebih kurang pukul 9 ataupun 10 malam sampai ke KL, kalau tak jam. Stay tuned. Pembahagian harta pusaka